Tahukah anda, jemaah haji dari Malaysia sering dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Mereka bukan saja mudah diurus, tapi jadi contoh jemaah yang terbaik di dunia. Pertama, jemaah kita berdisiplin dan ikut arahan. Bila masa solat, masa bergerak, semua ikut jadual. Kedua, kebersihan. Hotel, masjid, kawasan awam, semua dijaga rapi. Petugas di sana kagum. Tak perlu disuruh pun, rakyat Malaysia dah tahu jaga adab. Jemaah kita juga ramah dan mesra. Mudah bertegur sapa, tak sombong dan sentiasa bantu jemaah lain. Tambahan pula, mereka berilmu. Dah tahu mana rukun, mana wajib. Jadi tak kelam kabut masa ibadah. Dan jangan lupa, orang Malaysia suka membeli belah. Sokong ekonomi Mekah dan Madinah, dari pasar kurma sampai kedai jubah. Pengurusan tabung haji pula diiktiraf antara yang terbaik di dunia. Dari kesihatan, makanan, bimbingan, semuanya teratur. Hubungan Malaysia dan Arab Saudi pun erat. Sebab tu layanan kepada jemaah kita pun istimewa. Jemaah Malaysia juga tak bawa fahaman pelik, tak cetus masalah. Mereka fokus pada ibadah, bukan isu-isu luar. Satu jiwa, satu hati. Biar berlainan negeri, tapi saling bantu macam keluarga. Inilah wajah jemaah Malaysia. Beradab, berakhlak, dan membawa nama negara dengan bangga. Malaysia, contoh jemaah dunia. Dan ini bukan pujian kosong, tapi realiti di Tanah Suci.